So welcome back to my channel dan terima kasih sebab mengklik video ni. Sebab hari ni kita nak unboxing and review bootleg pula. Sebab dia kan dah ship unboxing Bandai je. Sebab orang nak tahu kualiti bootleg juga kan. Jadi hari ni kita nak unboxing bootleg Providence Gundam atau Heavenly Emperor of Divine Will. Okay, selamat berpuasa sekali lagi dan juga selamat Hari Raya pada akan datang. So sepanjang bulan puasa ni aku akan unboxing video, buat video lah kalau aku rajin. Sebab tak kerja. Alright, kita akan tengok belakang. Dia punya bawah kotak dia ada marking seal, ada beam saber dengan dia punya large beam rifle rasanya agaknya nama dia. Dan ada sedikit posing, front and rear view dan juga dragon pod beserta dengan dia punya beam effect lah. Alright, so kat sini sama ni. So ni issue 13. Okay, dia issue 13 lah. Alright, so, dan ni tulisan Cina kat sini. So tulisan Cina ni memang ingat aku pada bootleg strike, L strike guys, atau perfect strike. Dia tulis tulisan Cina macam ni. Korang boleh tengok gambar dia macam ni. Alright, jadi apa panggil apa ni, bootleg strike modong ke mogong tak ingat. So yang tulisan Every Emperor of Divine Will, sepatutnya tulisan Bandai Namco. Alright, so yang original box dia macam ni lah. Okay, memang sama. Aku tak suka dengan kotak dia. Korang boleh tengok dia punya kotak dia ni tak besar dan runner dia ni cacat. Kalau kita buka runner dia ni, kita tengok isi dalam dia cacat guys. Alright, nampak dia tak sama saiz. Alright, kau tengok dia tak sama saiz. Tak suka. Alright, kita dapat satu kartu runner macam ni. Dia bungkus satu-satu macam yang original juga. Alright, tapi dua je lah dia bungkus satu-satu. Dia cabut. So kita dapat satu water slide decal dengan manual yang hitam putih. So ni depan ni belakang. Alright, so kita tengok dulu lah. Manual dia memang kecil macam manual Easy Hati Tiongdi. So runner kita dapat kat sini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ke 9 runner macam tu. Right, dengan satu beam effect. Okay, cara pemasangan ni pun tengok nampak macam tak susah sangat lah. Okay, sepatutnya depan ni, sepatutnya belakang. Aduh guys, rasa bootleg jadi tak boleh nak cakap apa-apa. Dia kena lipatkan macam ni kan sebenarnya. Betulkan macam ni kan. Lepas tu kita buka. Tapi kalau macam ni, right, dalam dia macam ni. Betul. Macam ni. Okay guys, dekat sini juga kita dapat satu water slide decal guys. Mana ni? Ya Allah, susah ni nak ambil dia. Okay guys, so memang aku biasa tak letak sebab menyusahkan, sebab nak kena letak air. Aku suka kalau dry decal lah, right, macam stiker tu. So aku akan letak balik semua dan kita akan pasang dan kita akan tengok result dia guys. Alright, cuma aku benci dengan kotak dia ni. Tolonglah buat tu besar sikit. Benci tu lah aku dengan kotak macam ni. Okay, okay guys, ini penampakan daripada Providence Gundam lepas aku dah siap pasang. Alright guys, so kalau kita tengok kat sini, daripada segi apa dia punya rupa, dia memang nampak sangat cantik lah. Alright, okay, salah satu backlog aku dah siap pasang. Alright, so dia punya backpack ni ada sedikit articulation dia lah. Alright, dan juga tangan dia nak pusing tu tak berapa sangat sebab kena dekat dia punya backpack dia. But shoulder ni ketat, tapi jangan risau. Aku ni macam dah loose sikit. Alright, bagi aku dia takkan patah bahagian sini sebab korang boleh tengok lah bahagian sini dia macam sambungan dia tu dekat bahagian shoulder depan, dekat molding tu lah. Jadi takkan patah lah. Alright, okay, selagi itu articulation di sini okay, tak ada masalah. Alright, kaki dia okay juga, tapi senang cabut lah untuk tapak kaki dia yang fit lah. Dia punya ni kepala tak boleh nak 360 darjah. Tangan okay, so tak ada masalah sangat untuk kit ni. Alright, so next kita tengok kepada ketinggian dia. Berapa tinggi dia. Okay, ini perbandingan saiz dia dengan Gundam Wing, Gundam Barbatos, dan Gundam Unicorn.
Itu saja untuk review pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan juga subscribe video ini. Dan selamat berpuasa dan juga selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Alright. Terima kasih.